Kita semua sayangkan mak ayah kita. Saya ada mak ayah, tuan-tuan ada mak ayah. Semuanya sayangkan mak ayah. Jadi ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini, sama-sama kita menginfakkan harta kita, niatkan pahalanya untuk mak ayah kita. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, Azakir sepanjang tahun kita melaksanakan program wakaf telaga seluruh Afrika. Khusus dalam bulan Ramadan ini, saya mengajak tuan-tuan untuk sama-sama kita mengumpul dana untuk menyiapkan beberapa telaga lagi di Afrika, sama ada di Sudan ataupun di Chad. Di sana masih memerlukan banyaknya air. Tuan-tuan boleh tengok video-video yang kami ambil. Setiap kali kami pergi, telaga tidak mencukupi. Pakat gebuk peluang dalam bulan Ramadan ini untuk kita mengambil pahala wakaf, iaitu wakaf telaga. Harta yang sebenar adalah harta yang diinfakkan. Harta di dalam poket adalah harta waris kita. Jadi ambil kesempatan, jadikan harta kita yang sebenar ini kekal hingga ke akhirat nanti, insya-Allah.